Bayangkan ini, di saat Sabah bersiap sedia menghadapi pilihan raya negeri pada 29 November ini, di balik tabir sedang berlaku percaturan politik yang amat halus dan mungkin juga mendebarkan. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Datuk Seri Haji G. Noor, akhirnya mengakui sesuatu yang ramai sudah menjangkakan. Kemungkinan berlaku pertembungan kecil antara GRS dan sekutu mereka di peringkat persekutuan, Pakatan Harapan, PH. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Haji G akui kemungkinan pertembungan kecil GRS dengan PH di Sabah. Itulah berita kita pada kali ini, yang mana artikel asal adalah berdasarkan laporan daripada Malaysia Kini. Menurut Haji G, GRS telah memuktamadkan senarai calonnya dan akan membuat pengumuman rasmi tidak lama lagi. Dijangka sekitar 11 atau 12 November, hanya beberapa hari sebelum hari penamaan calon. Katanya, semuanya sudah selesai 100%, hanya menunggu masa untuk diumumkan. Namun begitu, di pihak PH, sumber dalaman mengakui bahawa masih wujud beberapa pertindihan kerusi antara parti komponen. Walaupun mereka menyifatkan ia sebagai pertandingan persahabatan, kenyataannya menunjukkan bahawa perbincangan akhir masih belum mencapai kesepakatan penuh. Berdasarkan maklumat semasa, GRS dijangka akan bertanding di 53 daripada 73 kerusi DUN Sabah, manakala baki 20 kerusi lagi akan diagihkan kepada rakan sekutu termasuk PH. Namun, senarai agihan ini bukan sesuatu yang mudah kerana setiap parti mempunyai asas sokongan dan kepentingan tersendiri di pelbagai kawasan. Dalam PH sendiri, UPKO, satu-satunya komponen PH yang berpangkalan di Sabah, telah menyatakan bahawa mereka akan bertanding lebih daripada 2 kerusi dan menariknya menggunakan logo sendiri berbanding logo gabungan PH. Langkah ini mengingatkan kita kepada sejarah PRU14 dahulu, apabila beberapa parti tempatan di Sabah seperti Warisan juga memilih untuk menggunakan logo sendiri demi mengekalkan identiti tempatan yang lebih kuat di mata pengundi. Sementara itu, PKR dilaporkan berminat dengan beberapa kerusi penting seperti Darau, Karamunting dan Gumgum, manakala DAP pula sedang memperkukuh kedudukannya di kawasan pantai barat Sabah yang dianggap tidak boleh dirundingkan. Kawasan ini termasuk beberapa kubu tradisi mereka di sekitar bandar-bandar utama yang mempunyai pengundi campuran. Keadaan menjadi lebih rumit apabila rundingan berasingan antara PH dan Barisan Nasional, BN, turut berlangsung. BN sendiri dijangka akan bertembung secara langsung dengan GRS di beberapa kerusi, menandakan bahawa gabungan besar di peringkat pusat belum tentu dapat diterjemahkan sepenuhnya di peringkat negeri. Situasi ini menunjukkan bahawa politik Sabah kekal berbeza dan sukar dijangka, dengan kesetiaan politik sering bergantung pada faktor tempatan dan personaliti calon. Jika dilihat dari perspektif sejarah, Sabah sering menjadi negeri yang mempunyai pola politik tersendiri. Sejak zaman USNO dan berjaya pada tahun 1970-an hingga kemunculan PBS pada 1980-an, rakyat Sabah sudah terbiasa dengan perubahan gabungan dan peralihan kuasa yang pantas. Dalam konteks semasa, apa yang berlaku antara GRS, PH dan BN ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, satu bentuk kesinambungan daripada tradisi politik Sabah yang sentiasa cair dan menyesuaikan diri mengikut arus semasa. Dari sudut analisis akademik, pertembungan kecil antara parti sekutu seperti GRS dan PH ini boleh dilihat sebagai ujian keupayaan mereka untuk mengekalkan disiplin politik dalam sistem koalisi yang kompleks. Dalam teori politik moden, sistem sebegini disebut sebagai competitive coalition politics, di mana parti-parti dalam gabungan tetap bersaing dalam kawasan tertentu, namun mengekalkan kesepakatan dalam dasar dan pentadbiran. Hal ini biasa berlaku di negara-negara seperti Jerman atau Jepun, tetapi di Malaysia, ia sering kali membawa implikasi besar terhadap persepsi pengundi. Menarik juga untuk diperhatikan bagaimana identiti politik tempatan Sabah kini menjadi lebih penting berbanding hubungan dengan parti-parti besar dari Semenanjung. GRS misalnya telah berjaya membina imej sebagai gabungan tempatan yang mempertahankan autonomi negeri dan hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63,
Dalam masa yang sama, PH pula cuba menampilkan diri sebagai sekutu yang menghormati aspirasi negeri Sabah. Tetapi dalam konteks pilihan raya, strategi agihan kerusi masih menjadi cabaran utama. Dengan semua pertembungan ini, persoalan besar kini muncul. Adakah kerjasama longgar antara GRS dan PH akan kekal utuh selepas pilihan raya ini? Atau mungkinkah kita akan menyaksikan satu lagi perubahan lanskap politik Sabah seperti yang telah berlaku berkali-kali sebelum ini? Bagi pengundi Sabah, keputusan ini bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang masa depan autonomi negeri, pembangunan kawasan pedalaman dan keseimbangan kuasa antara negeri dan pusat. Seperti yang selalu dikatakan oleh pemerhati politik tempatan, di Sabah tiada musuh kekal, hanya kepentingan yang kekal. Dalam minggu-minggu mendatang, semua mata akan tertumpu ke arah pengumuman rasmi calon GRS dan PH. Pertembungan kecil mungkin tidak mengancam kerjasama besar, tetapi dalam politik, setiap pertembungan kecil boleh membuka ruang kepada perubahan besar. Dan kini pertanyaan sebenar untuk kita semua. Apakah rakyat Sabah akan terus memilih kestabilan dalam bentuk GRS-PH atau mereka akan memberi isyarat perubahan sekali lagi seperti yang sering berlaku dalam sejarah politik negeri ini? Bagaimana pula anda melihat perkembangan ini? Adakah ini satu strategi politik yang bijak atau tanda-tanda awal kepada perpecahan dalam gabungan kerajaan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen, kerana di Sabah, setiap suara rakyat boleh menjadi penentu arah masa depan negeri di bawah bayu ini. Para sahabat penonton yang dikasihi sekalian, sebagai renungan penutup, orang-orang lama pernah berpesan, kalau perahu sudah di air, dayung jangan berhenti. Maknanya, apabila sesuatu usaha telah dimulakan, jangan mudah goyah hanya kerana ombak kecil di permukaan. Dalam politik juga begitu. Badai dan gelombang pasti datang silih berganti, tetapi yang bijaksana ialah mereka yang tahu mengemudi tanpa karam. Dan seperti kata pepatah lain, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Kerana di sebalik senyapnya rundingan politik, mungkin tersimpan rencana besar yang bakal mengubah haluan seluruh negeri. Sekian sahaja untuk cerita kita pada kali ini. Jika anda merasakan isu ini menarik untuk difikirkan bersama, jangan lupa tekan butang suka, kongsi video ini dan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Siapa tahu, mungkin pandangan anda itulah yang mampu mencetuskan perbincangan baharu tentang masa depan politik Sabah, sambil kita sama-sama menambah ilmu, memperluas pemahaman dan menjadi rakyat yang lebih bijak dalam berpolitik. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya.